Hello guys, so aku sekarang dekat Bertam Resort. Masih bang. Aku dengan family aku tak akan escape kat sini. Jom. Kalau aku cakap ada resort dekat Penang yang rasa macam kat Maghribi, percaya tak? Aku baru je bawa satu family untuk short getaway ke Bertam Resort. Resort mewah 5 bintang. Vibe dia ala Timur Tengah, penuh dengan elemen Maghribi yang memang buat kita rasa macam tengah bercuti kat luar negara. Dari bangunan, bilik sampai ke restoran dia, semua detailing dia klasi habis. Tapi yang paling penting, selesa untuk family, kids friendly dan siap ada water park pula tu. Kalau korang tengah plan nak escape tapi still nak rasa luxury, unik dan relax, jom aku tunjuk kenapa Bertam Resort ni memang pot paling win untuk korang sekeluarga. So aku check dengan family aku hari ni untuk 3 malam. Kita tengok apa ada kat Bertam Resort ni. Jom. Okay guys, so kita dah sampai di dalam bilik kita. Saya sekarang nak buka dalam bilik ni. Jom kita masuk. Okay guys, ni dah ada bilik standard room dekat Bertam ni. Kita ada twin bed, kita ada TV, and then kita ada coffee, tea kat sini. And yang paling best kat sini, nak tengok view dia. Jom. Woo! View dia water park weh. Ni nanti mungkin kita akan main, mungkin kita tak akan main. Kau tengok sampai habis. Masuk-masuknya korang akan nampak almari cermin daripada atas sampai bawah. So kalau korang tak instant, tak cantik juga, tak tahu nak cakap apa lah. Right, and then kita ada toilet dia. Kita tengok toilet dia. Di toilet dia, kita ada cermin besar. So kita ada sinki kat sini. Kita ada cermin untuk shave. So korang boleh tarik kat cermin ni. Right. And shower dia, kita tengok shower dia. Ni dia shower dia kat sini. Toilet dia lah. So kat sini, kalau korang ambil even room standard pun, korang nak kontrol lampu, nak kontrol curtain, alright, semua dekat sini. Dia touch screen. Nampak? Sekejap aku tunjuk. Semua kat sini. Right, tengok aku close curtain Tu dia guys. Dia tutup. Bilik Superior Twin dekat Bertam Resort ni memang selesa dan praktikal. Ruangnya luas, lengkap dengan 2 katil single yang empuk dan suasana bilik yang tenang. Sesuai sangat untuk rehat selepas seharian beraktiviti. Paling menarik, bilik ni menghadap terus ke waterpark. Bangun pagi, tarik langsir, terus nampak pemandangan yang penuh dengan keceriaan. Dan apa yang buat bilik ni lebih moden? Semua lampu dan langsir boleh dikawal guna touchscreen panel. Nak buka atau tutup langsir atau on off lampu, semua boleh buat dari satu skrin je. Memang praktikal dan mesra pengguna. Bilik air dia pun bersih dan moden, lengkap dengan rain shower. Untuk yang cari bilik selesa dengan sentuhan moden dan pemandangan menarik, inilah tempatnya. Bilik ni harga dia dalam 400 lebih macam tu. So korang akan dapat benda yang standard room yang macam biasa lah. Kopi sejuk, kopi, tea, TV, atau yang benda basic yang korang akan dapat lah. And then apa-apa sabun, shampoo semua kat dalam bilik air tu, benda yang biasa korang dapat lah. So tak ada apa-apa yang special. Bilik agak besar juga untuk hotel mewah yang harga untuk room standard. So memang aku recommend lah kalau korang datang sini. Harga standard tapi bilik dia besar. Okay guys, sekarang aku dekat pool suite antara salah satu bilik yang besar dekat Bertam Resort ni. Kalau korang nak tahu, salah satu jenis bilik dekat Bertam Resort ni masuk The Malaysia Book of Records. Bukan biasa-biasa. Bilik ni ada kolam renang peribadi terbesar dalam resort di Malaysia. Yes, you heard that right. Biggest en-suite swimming pool in a resort. Memang level eksklusif habis. Nak privacy, nak chill, nak berenang bila-bila, bilik ni memang luar biasa. Nak tahu macam mana kat dalam ni? Jom buat. Ini korang nak tahu fun fact. Bilik ni dia ada masuk dalam The Malaysia Book of Records biggest en-suite swimming pool in a resort. So meaning maksudnya adalah dalam bilik ini dia ada swimming pool yang paling besar dekat Malaysia. Jom. Kalau korang tengok kat belakang aku ni, kat ruang tamu dia korang boleh nampak swimming pool. So siapa mandi kat belakang sana boleh nampak lah kat sini. Cantik kan? Konsep dia kat sini Timur Tengah, specifically Moroccan punya konsep. Kat sini sekarang ni aku kat dalam bilik dia. Di antara salah satu bilik dia dekat pool suite tu. And then kalau korang selak langsir dia kat sini, tu dia, nampak pool juga. Besar tak besar? Daripada hujung sampai ke hujung bilik ni nampak pool saja. Jom kita masuk bilik air dia. So amenities macam biasalah kat mana-mana hotel room. Kita
kita ada amenities, tapi yang bezanya kat sini dia akan bagi korang compliment biskut-biskut ni lah, biskut apa semua kat sini termasuk all inclusive. Right, tea, coffee maker. Jom kita masuk bilik air dia. Ini adalah bilik air yang besar aku pernah masuk dalam hotel room. Right, ni toilet dan dia ada bathtub, jadi shower. Dan yang special kalau korang nak masuk swimming pool tu, yang daripada depan tadi tu sampai belakang, ni dia, nampak cantik kan? Dia ada tangga. Nampak? Ni pool dia. Kedalaman pool dia 1.2 meter sampai ujung sana. Yang ruang tamu kat tepi tu, ni semua. Mantap babe. Tu dia 1.2 meter. Tapi tak syorkan untuk kanak-kanak duduk kat sini lah. Siapa ada anak-anak, korang kena jaga sikit lah, sebab sini tangga memang terus akses ke pool. So hati-hati. And then tempat bersiap dia dekat bilik air ada dulu. So korang lelaki bini tak payah gaduh. Dalam bilik air dia pun ada TV kan. Depan tengok lain, belakang tengok lain. Jangan gaduh. And lagi satu special dia kat sini, dia ada 2 bilik. Okay, ni bilik lagi satu. Jom. Ni dia. Sebelah ni agak tersembunyi, tapi bila korang masuk dalam ni all inclusive semua ada. Buka pintu, korang akan jumpa bilik ni. Ni katil dia. Pun ada TV juga. Right? Ada amenities basic kat sini. Dan ni toilet dia. Pun besar juga. Shower, toilet kat sini. And dia ada bathtub sekali. Macam biasa lah. Right? Kat sini pula kawasan depan untuk bilik swimming pool room dia. Ni kita ada gula untuk nak lepak sini. And then macam biasa lah, tema Morocco. So korang akan nampak macam memang tema Morocco banyak kat sini. Tu pintu sliding door keluar kat depan ni. Ni tempat dia. Ni lah tadi swimming pool. Dan kat dalam tu, antara swimming pool terbesar dalam bilik hotel. Ni dia 1.2 meter. Okay guys, kalau korang book bilik ni, harga dia RM3,999 all inclusive, macam-macam ada. Makanan dia akan hantar kat bilik kau, floating breakfast, karaoke dan macam-macam lagi. Itu all inclusive dalam bilik ni. Korang tengok sendiri, kolam renang kat Bertam Resort ni bukan biasa-biasa. Desain dia macam ombak dalam lukisan. Warna biru turquoise bercampur navy, memang cantik gila dari atas. Tengah-tengah tu ada floating cabana, tempat lepak yang eksklusif, siap ada atap dan tilam empuk. Bayangkan tengah berendam, lepas tu chill, baring bawah teduh, heaven. Kat sekeliling kolam penuh dengan spot santai, dari kerusi malas moden sampai ke sundeck untuk berjemur. Semua diatur rapi dengan suasana Moroccan vibes yang elegan dan eksotik. Putih, hitam dan elemen geometrik yang buat korang rasa macam kat Marrakesh. Guys, kalau korang nak mandi pool, dia ada 3 pool kat sini. Satu pool kat kecil, 2 pool biasa. Korang boleh sewa towel kat sini. Korang kena bagi access card korang. Dan korang dapatlah nak sewa towel kat sini. Ikat kan? Tingkat yang 3 kat sini. Kita letak penangan towel itu je. Boleh. Ambil bilik berapa? 303 nak. Macam tu lah. Dekat area pool juga korang akan nampak ada citrus bar untuk korang nak minum air, makan sini lah. Jom, dah dapat towel, kita mandi. So, dekat swimming pool ni semua, korang akan ada dapat nampak gazebo macam ni. Korang tempat duduk, so dia ada atap, and then tempat rest. Kalau nak baring, macam tepi pantai semua, and ada table semua. Dan tempat ni sangat besar dan korang boleh duduk kat mana-mana saja yang korang nak duduk. Dan ikut selesaan korang kat mana, nak ada atap, nak tak ada atap. So, korang boleh letak je barang, tak payah risau, tak ada orang nak ambil barang korang ni. Sebab kat sini kawasan semua sekeliling, orang semua nampak. Apa lagi, jom kita mandi swimming pool. Kolam dia luas, ada area untuk berenang lap panjang dan ada juga ruang cetek untuk korang just rendam kaki dan chill sambil borak. Kalau korang plan honeymoon, staycation besties atau family trip, tempat ni memang win. Tak payah fikir jauh. Datang Bertam Resort, korang dah rasa macam escape ke villa luar negara. Okey geng, aku belum habis lagi nak cerita pasal Bertam Resort ni. Banyak lagi fasiliti menarik yang korang kena tahu. Pertama sekali, untuk yang suka bersantai dengan gaya, ada cigar room, tempat eksklusif untuk chill sambil layan cerut premium. Ni babu.
Nak kekalkan gaya hidup sihat walaupun tengah bercuti? Jangan risau. Gym room pun ada, lengkap dengan peralatan moden. Untuk yang datang dengan anak-anak, memang syok sebab ada kids room. Anak happy, parents pun boleh relax. Okay, sekarang aku dekat dalam kids room. So antara salah satu facilities yang ada lah dekat Bertam Resort ni, kids room. So kalau korang mak bapak yang nak mandi lepas kat sini belakang tu, korang hantarlah anak korang kat sini. Right, macam-macam permainan dia boleh main. Tapi range umur maybe preschool kot. So permainan dekat sini amat-amat ringan dan soft. Okay guys, kat sini dia ada nursery room juga dalam kids room ni. Right. So dia dah sediakan tempat dah kat sini untuk kau nak baringkan baby kat sini. Ada sinki, ada sabun. So kelengkapan yang cukup. Sini ada nursery room juga. Dalam kids room ni pun ada toilet. Ni toilet dia, besar dan selesa. Cermin besar, toilet dia, sinki ada. Dan satu berita best, restoran Kasbah akan dibuka tak lama lagi. Lokasinya strategik, betul-betul di tengah-tengah antara blok penginapan Tower A. Nampak je dari bilik korang. Dan tak lupa juga untuk para perokok dan vapers, smoking area disediakan khas supaya semua tetamu selesa. Memang lengkap, dari relax ke aktif, dari makan ke hiburan, semua ada dekat Bertam Resort ni. Korang kena rasa sendiri vibe dia. Guys, so macam ni lah dia malam kat sini kat Bertam ni. Right? So kalau tengok belakang tu ni semua, lampu dia guna macam lampu ala-ala api tau. Macam kat dalam tu macam nampak macam api lah. Dia cantik lah. Kalau kat belakang tu korang nampak. Macam ni. Right, so sekarang ni kita lagi makan. Jom. Kat Bertam Resort, parking free je. Tapi kena validate kat Tashingo setiap kali keluar masuk. Jangan lupa. So malam ni, kita orang decide dinner kat luar Bertam Resort, dekat Siam Di Cafe. Tapi terus teranglah, makanan dia kurang ngam. Semua manis. Even nasi goreng pun rasa macam dessert. Balik je dari dinner, kita orang terus rehat dan tidur. Jumpa esok. Jika kita nak masuk breakfast dia, dia all inclusive lah. Kalau korang stay kat sini, dia masuk buat tadi. Pagi-pagi dekat Bertam Resort, terus serbu breakfast dulu. View pool dia memang padu. Tenang je mata memandang. Makanan, lokal, Asia, Western, semua disapu. Memang tak payah pening nak pilih. Start pagi dengan senyuman. Kenyang pun kenyang. Okay guys, kalau korang ambil yang standard room, korang dapat dulu untuk dorang breakfast, right? Tapi sebab tu ada family sampai di sini, so korang kena tambah dalam RM30 untuk satu packs, right? Okay guys, sekarang aku dekat game room yang ada dekat resort ni. So dalam game room ni, kita ada meja snooker guys. Korang boleh main snooker kat sini. Kita ada foosball. Siapa yang minat foosball, nampak ya? Dulu aku dengan kawan-kawan aku memang kalau dapat benda ni memang satu hari, 2 hari kita kat sini lah. Table pool pun sama, memang hari-hari kita main dulu. So game room dia memang interesting. Dan keluasan dia besar juga lah. Besar juga lah. Dan dia aircon, so sejuk. Dan kalau tak cukup sejuk, ada kipas juga. Dan tempat korang nak chill lah kat sini. Chill kat sini. Ada kerusi, ada sofa. Tapi game room ni aku rasa budak kecil tak boleh masuk. Tapi kita tulis kat depan lah. So hanya orang yang nak main kat sini lah. Antara keunikan kat Bertam ni, kalau korang pergi kawasan berdekatan dengan Bertam Resort ni, kita akan ada macam pasar kat sini. Tak tahu apa, jom kita check tengok apa dia. Kedai abang ke? Hai guys, jangan lupa main dekat aiskrim sebab dekat sini kita ada aiskrim bro dengan naik toppang pun.
nak dapatkan komplimen kat bekas saya pakai. So guys, pasar ni dia ada hari Jumaat sampai Ahad. So kita Sabtu Ahad weekend lah. Right? So sekarang kita nak balik hotel. Jom. Kita sampai hotel, jom kita masuk bilik, rehat. Jom besok guys. Baru dia masuk dalam 1,900 guys. Okay guys, kat belakang aku ni before and after storyline history Bertam Resort. Jadi pun in progress. In progress, okay. So kalau nak bawa family, buat family trip boleh. Ni kat kawasan ni ke nanti nak buat? Ya. Betul-betul belakang ni. Betul belakang ni. So ada Bertam Resort juga. Dia more tu macam semua luxury hotel lah. Okay guys, sekarang ni aku dekat restoran fine dining dekat resort Bertam ni. Nama dia Lee Grill. So kat sini diorang specialize dengan French cuisine. Right? So kat sini kita ada macam steak, wagyu, and salmon. And then dekat sini diorang boleh muatkan dalam 30 packs per sitting. Right? So macam korang boleh tengok kat belakang aku ni lah. Kita ada round table, kita ada square table. Dekat round table kita ada cushion. Dan then kita ada table untuk 6 orang. Dan kita ada VIP room. Jom kita tengok korang VIP room dia. Right guys, ni VIP room dia. Besar, selesa. Jadi kalau korang nak book, korang boleh walk in ataupun booking online. Mana-mana boleh. So kalau korang ada special occasion ataupun korang nak sambut apa-apa kat sini, memang sangat sesuai. Alright? Mana-mana pasangan ataupun couple nak datang sini nak makan, memang aku recommend. Nanti tu masa ni untuk kita check out. So jangan lupa like, comment, share and subscribe. Kita lagi tak skip kat datang.